Dengar sini kawan-kawan, aku baru saja dengar podcast daripada seorang pakar ekonomi Muhammad Abdul Khalid yang buat aku terfikir panjang. Dia cakap kerajaan kita ni nampak macam tak berapa serius sangat nak hadap krisis minyak sekarang ni. Dia bandingkan masa krisis kewangan tahun 1997 dulu dengan keadaan sekarang. Dulu masa tahun 1997, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bermesyuarat setiap hari, tapi sekarang ni seminggu sekali saja. Lagi satu, dia perasan yang ahli politik kita ni lebih sibuk berpolitik sampai buat pilihan raya negeri dekat Johor, lepas tu nanti nak buat pula dekat Negeri Sembilan dan Melaka. Bagi dia, duit dan tenaga yang habis untuk pilihan raya tu patutnya digunakan untuk selesaikan masalah krisis yang rakyat pun macam tak sedar lagi bahayanya. Lepas tu, aku tonton pula podcast Keluar Sekejap bersama Nur Hisham Hussein daripada Pejabat Perdana Menteri. Dia pun cakap benda yang lebih kurang sama. Rakyat kita sekarang ni nampak rileks saja, macam tak ada apa masalah, padahal dia jangka kesan krisis ni akan mula terasa seawal bulan Jun nanti. Bila dengar pandangan orang yang pakar macam ni, bukan orang politik, barulah kita nampak benda ni dari sudut yang lebih jelas, bukan main politik saja. Tapi yang jadi persoalannya sekarang, selain daripada tanggungjawab kerajaan, macam mana pula dengan kita sebagai rakyat? Pernah tak kita fikir, adakah kita ni sebenarnya punca kenapa kerajaan jadi takut nak buat keputusan? Yalah, kalau kerajaan nak buat polisi yang realistik macam kurangkan subsidi minyak yang jumlahnya mencecah 7 bilion ringgit sebulan lepas perang antara Amerika Syarikat dengan Iran, sanggup ke kita terima dengan hati terbuka tanpa nak kecoh-kecoh atau jadikan isu politik? Atau sebenarnya, sikap kita sendiri yang menyebabkan ahli politik terpaksa buat benda yang populis, maksudnya mereka terpaksa kekalkan subsidi yang tinggi sebab takut hilang undi rakyat? Aku bukan nak tuding jari dekat sesiapa, cuma aku nak ajak kita semua bincang benda ni dengan kepala yang dingin dan berfikir secara rasional. Kadang-kadang, untuk masa depan kita semua, mungkin kita kena relax dan cuba faham kenapa sesuatu keputusan tu dibuat, walaupun keputusan tu memang perit nak telan. Jadi, korang rasa macam mana? Adakah kita sudah bersedia untuk berkorban demi kestabilan ekonomi negara kita sendiri?